Sememang Subter Strike. Okey, mungkin ramai lagi orang tahu lagi pasal tempat ni. Nama dia Asfadi Village. Dekat sini macam-macam ada. Bilik ada 20 bilik semuanya. Dan bilik yang Pokmu ambil ni, bilik ni dia ada 2 katil queen. Sebab bawa family kan. Kalau mari seorang ambil yang katil single pun tak apa. Dia ada banyak pilihan. Harga bawah 300 saja. Ini 2 katil queen. Ada 1 bilik mandi, 1 bilik air, ada TV, tempat gantung baju pun ada. Maknanya cukup lekat lah. Kalau saya mau mari nak bercuti di area Parker, Dungung ke Ketel ke Kemasik ke Mamang ke, boleh duduk dekat sini, dekat Kemasik. Kemasik ni dia tengah-tengah lah, dekat dengan Mesra Mall. Ni tandas dia. Memang comel. Dalaman dia sangatlah comel. Dan yang paling special dekat belakang dia, buka pintu terus ada kolam saya mau. Terus ada kolam mandi. Kolam ni dah ada 2, satu kolam budak dan satu lagi kolam dewasa. Yang dewasa ni dalam sikit lah. Yang budak ni duduk dalam mana. Lepas tu dalam bilik ni dia sedia dah pemanah air, dia ada bagi dah air mineral, gelas semua dah ada. Air teh, kopi semua ada. Okey, dan bilik sangat selesa untuk bawa anak-anak. Buka pintu je. Yang ni kalau bawa anak mesti dia happy. Memang setiap masa lah dia pergi kolam. Sebab buka pintu terus kolam. Dan kita pun tak bimbang sebab dekat je. Dekat je dengan pintu bilik. Tak payah pergi jalan jauh. Ni tempat makan Ya dia sedia dah meja. Nak bawa makanan sendiri makan kat sini boleh juga. Ataupun waktu pagi dia memang ada jual situ breakfast. Macam-macam ada. Okey, kolam ni saya mau boleh mandi bila-bila masa sebelum pukul 11 malam. Okey, dah akhirnya kita sampai dah dekat kolam idaman kita. Kemah. Kolam ni hanya 5 atau 10 minit sahaja daripada bilik tadi. Ni tengok. Baru je siapa. Strike dah 11 kilo. Okey, lepas tu saya sendiri cuba mancing strike lalu. Baru lepas strike dah. Ikan pating juga. Strike dekat kolam Pating Haji Kemasik. Okey. Okey, strike yang kedua. Lepas tu bila waktu pagi, ni dia sarapan. Yang ni orang luar pun boleh sarapan juga sini. Dan yang makanan dekat sini sangat murah. RM2 sahaja. Okey, ni waktu siang ni lah view dia daripada luar hotel. Ni pintu depan dia. Waktu siang saya mau boleh tengok lah. Jadi siapa yang duduk jauh nak mari Terengganu, nak mancing kat Terengganu ke, nak bercuti dekat Terengganu ke, boleh datang ke Asfadi Village. Sangat recommend lah. Ni selepas balik check out, Pokmu terus pergi ke JT Awana Kijal. Memang special. Memang lawa spot ni. Siapa yang suka mancing, kena cuba pergi mancing dekat sini. Macam-macam ikan ada. View dia sangatlah cantik. Dan orang pun ramai sini, semua friendly. Mari je. Tempat ni dekat JT Awana Kijal. Boleh cari dalam maps. Okay, siapa nak mari je.